Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita ada satu penerangan yang ringkas, tapi wow, saya garanti ia bakal mengubah cara kita mengajar di kelas. Kita nak sembang pasal macam mana nak jadikan proses pembelajaran jauh lebih seronok dengan memaksimumkan portal Delima yang memang dah sedia ada di hujung jari kita. Cuba jujur dengan saya, pernah tak terlintas di fikiran, boleh ke kita ni buat game pendidikan sendiri tanpa tahu langsung pasal coding atau pengekodan? Yalah, kita faham sangat keluhan cikgu-cikgu yang sentiasa sibuk ni, tak ada masa nak belajar benda teknikal yang pening-pening kan? Jawapannya, boleh. Ya, 100% boleh. Dan hari ini kita akan rungkaikan macam mana magic ni berlaku. Baiklah, untuk sesi perkongsian kita hari ini, kita ada 4 pengisian ringkas. Pertama, membina game tanpa kemahiran coding. Kedua, kita akan kenali apa itu Canvas Gemini. Ketiga, saya tunjukkan 4 langkah mudah penggunaan. Dan keempat, beberapa tips penting khas untuk anda. Jom kita mula. Jadi, kita masuk ke bahagian pertama, game tanpa kemahiran coding. Dengar sini cikgu-cikgu, kita semua memang nak sangat kelas yang interaktif, tapi kekangan masa dan kemahiran teknikal tu selalu jadi penghalang kan? Berita baiknya, dengan betul-betul ni, anda tak perlu jadi pakar komputer langsung untuk hasilkan bahan yang gempak. Segala bebanan teknikal tu kini telah diangkat sepenuhnya daripada bahu anda. Kemahiran coding langsung tidak diperlukan. Seterusnya, bahagian kedua. Mari kita berkenalan dengan alat bantu pintar kita hari ini, iaitu Canvas Gemini. Apa sebenarnya Canvas Gemini ni? Senang cerita macam ni. Ia ibarat satu ruang kerja yang sangat pintar di dalam platform Gemini. Tugas utamanya, membantu anda bina bahan digital secara interaktif. Anda cuma perlu type arahan atau kita panggil prompt dan biar AI yang uruskan semua kerja-kerja berat tu. Anda arak je, dia buat. Dan yang paling menarik, potensinya memang luar biasa. Macam-macam bahan kita boleh hasilkan. Game pendidikan? Boleh. Kuis interaktif, nota digital, sehinggalah ke aktiviti seret dan letak atau drag and drop. Ia betul-betul buka ruang tanpa had untuk kita pikat perhatian pelajar-pelajar di kelas. Contohnya, anda nak buat game, padankan jawapan, teka gambar atau nak buat roda impian. Boleh siap dengan sangat pantas. Magic sebenar di sini ialah psikologi murid-murid kita. Bila ada unsur permainan, mereka automatik jadi teruja. Mereka seronok bermain, tapi tanpa mereka sedar, mereka sebenarnya sedang mengulang kaji pelajaran. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian ketiga. 4 langkah mudah penggunaan. Sangat mudah dan pantas. Mari kita tengok langkah-langkah ni terus dari portal Delima anda. Pertama, buka aplikasi Gemini. Kedua, cari dan klik pada fungsi Canvas. Ketiga, anda type prompt anda dengan jelas. Ingat ya, gunakan kaedah PATS yang kita pernah pelajari sebelum ni. Dan langkah keempat, biarkan AI hasilkan game tu untuk anda. Betul-betul semudah ABC. Mari saya tunjukkan satu contoh prompt yang sangat berkesan. Boleh ambil tangkap layar kalau nak. Anda ialah guru pendidikan Islam sekolah rendah. Bina game kuis interaktif tentang rukun Islam untuk murid tahun 2 menggunakan bahasa mudah dan ceria. Nampak tak? Arahan ini sangat spesifik. Ia menyatakan peranan AI, apa tugasan dia, siapa sasaran kita dan macam mana nada bahasanya. Anda boleh jadikan ini sebagai template asas untuk subjek-subjek anda pula nanti. Akhir sekali, bahagian keempat. Beberapa tips penting untuk guru aplikasikan di dalam kelas. Masa anda mula-mula nak buat game ni, mulakan dengan topik yang ringkas dan mudah je dulu untuk anda biasakan diri. Lepas tu, pastikan tahap bahasa tu sesuai dengan umur murid. Minta AI gunakan warna dan tema yang menarik perhatian dan yang paling crucial yang tak boleh tinggal sama sekali, sentiasa semak semula isi kandungan sebelum bawa masuk ke dalam kelas. Sebenarnya ada harmoni yang sangat indah antara teknologi dan sentuhan manusia di sini. Ya, AI ini memang hebat. Ia menjimatkan masa, ia bantu kerja kreatif kita. Tapi, peranan anda sebagai pendidik langsung tak boleh diganti. Andalah yang menyemak fakta, andalah yang memastikan aktiviti tersebut selari dengan objektif pembelajaran pada hari itu. Pendek kata, AI ini cuma pembantu. Anda tetap pengemudi yang memandu kelas tu. Jadi, cikgu-cikgu, jangan takut untuk mencuba. Teknologi ini dicipta untuk memudahkan urusan kita. Kita runtuhkan benteng keraguan tu hari ini. Mula dengan apa yang mudah, bina game yang ringkas dan belajar sedikit demi sedikit. Percayalah cakap saya, lama-kelamaan anda akan jadi sangat mahir. Sebelum kita menamatkan penerangan ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan.
apakah game pendidikan paling mudah yang anda nak sangat cuba bina untuk anak murid anda esok? Cuba bayangkan ya, wajah teruja anak-anak murid tu bila mereka melihat sesuatu yang baru dan menyeronokkan masa anda mengajar. Jadi jom pilih satu topik dan terus aplikasikan apa yang kita bincangkan hari ini. Dan jangan risau, perkongsian kita tak berhenti di sini. Pastikan anda nantikan siri seterusnya bersama Ustazah Nur Asyah. Beliau akan kupas macam mana nak guna notebook LM untuk buat nota pintar, eksplorasi Gemini untuk bahan yang lebih menarik dan pelbagai lagi idea aktiviti AI yang segar untuk bilik darjah. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa. Selamat mencuba dan teruskan kecemerlangan anda mendidik anak bangsa.